Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya akan terangkan kepada anda cara untuk membeli saham menggunakan trading apps M+ Global. Langkah yang pertama adalah anda perlu login dulu M+ Global Apps dan kemudian anda perlu klik ikon trade. Buat carian saham yang anda ingin beli di ruangan search ni. Kemudian anda pilih saham dari senarai carian ni. Pilih menu buy untuk memulakan pembelian saham. Masukkan order type limit. Kemudian anda perlu masukkan harga berdasarkan harga seller semasa untuk membeli secara on the spot. Anda perlu rujuk market depth untuk melihat harga seller semasa. Saya bagi penerangan sedikit berkenaan dengan market depth ni. Jika anda nak membeli saham, anda sekarang berada dalam position buyer. Jadi, anda perlu mencari seller untuk membeli saham. Dalam market depth ni, kita akan nampak di ruangan us ataupun di ruangan seller ni, kita akan nampak beberapa harga yang seller berminat untuk menjual. Okey, sebagai contoh pada level pertama, kita boleh nampak ada 8 orang seller yang nak menjual pada harga 95 sen dengan kuantiti sebanyak 440 lot. Pada level yang kedua, kita boleh nampak ada 4 orang seller yang berminat nak menjual pada harga 95.5 sen dengan kuantiti sebanyak 360 lot. Dan pada level ketiga, kita boleh nampak kat sini ada 3 orang seller yang berminat untuk menjual pada harga 96 sen dengan kuantiti sebanyak 380 lot. Jadi, harga mana yang paling terbaik untuk anda key in order? Jika anda nak membeli saham, sudah tentu anda nak membeli pada harga yang paling rendah. Jadi, anda boleh key in pada harga 95 sen. Di mana pada level yang pertama ni, harga pada level pertama ni adalah harga yang paling diutamakan untuk pembelian secara on the spot. Andai kata anda tersilap key in, kalau diikutkan anda perlu key in 95 sen. Tetapi, anda tersilap key in 96 sen. Apa yang akan berlaku adalah bursa akan secara automatik lockkan harga 95 sen untuk anda. Walaupun anda tersilap key in lebih tinggi daripada harga 95 sen. So saya harap anda jelas tentang berapa harga yang perlu anda key in untuk membeli saham. Sebagai kesimpulan, anda perlu key in pada bahagian us pada level yang pertama, iaitu harga yang patut diutamakan oleh pembeli saham. Selepas tu anda kena masukkan kuantiti. Okey, formula untuk mengira berapa kuantiti yang sepatutnya anda beli adalah modal anda. Sebagai contoh, anda nak membeli dengan modal 5,000. Jadi 5,000 anda kena bahagikan dengan harga saham per unit. Seunit harga saham yang kita nak beli ni adalah 95 sen. Jadi 5,000 bahagi dengan 0.95. Kalau kita tekan kalkulator 5,000 bahagi dengan 0.95, kita akan dapat RM5,263.16. Tetapi anda perlu ingat, bila anda nak key in kuantiti, anda perlu masukkan dalam format lot. Iaitu dekat bursa, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Jadi, dekat dalam apps, anda kena key in 52 sahaja. Maksudnya 52 kali dengan 100, anda akan dapat 5,200. Okey, jadi 63 unit ni, anda tak boleh key in lah. So, anda kena key in 52 saja. Kemudian, masukkan validity today. Dan akhir sekali, anda tekan butang buy. Selepas anda selesai membuat transaksi, anda boleh cek semula order status di mana anda perlu scroll di bahagian bawah sekali untuk memastikan status order yang telah dibuat. Dan anda boleh pilih menu today order dekat bahagian ni. Dan jika anda nampak pembelian tadi berstatus fill, bermaksud anda dah confirm bahawa anda sudah membeli dan sudah pun memiliki pegangan terhadap saham tersebut. Dan anda boleh lihat pegangan saham anda dalam portfolio di bahagian position. Okay, dekat sebelah today order ni akan ada position, menu position. So, anda boleh check portfolio anda dekat situ. So, setakat itu saja penerangan tentang langkah-langkah untuk anda membeli saham. Jika anda berminat untuk buka akaun CDS bersama dengan saya, anda boleh klik ke laman web www.capitalsahamplus.com. Okey, bertemu lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.